Baik, kalau orang tanya pada kita, bagaimana cara kita nak bersyukur? Tadi telah dicerita sebab definisi syukur dan sebagainya. Okey, macam mana cara nak bersyukur? Cara nak bersyukur ini ialah kita mengambil peluang di dalam seumpamanya pada bulan Ramadan. Kita bersyukur dengan cara kita berpuasa. Dengan cara kita buat hak Tuhan suruh. Ini Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala tidak nak yang lain daripada hamba dia. Bukanlah nak minta 24 jam untuk kita sujud, tak cara makan minum, tak cara anak bini, bukan. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala cukup. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Apa yang Allah Taala perlu buat pada kamu. Apa nama kerja pada bahasa mudah kita Kelantan, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum." Apa nama kerja? Dan Allah Taala nak mengazabkan kamu sekiranya kamu telah beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila mari waktu-waktu seumpama sembahyang fardu 5 kali sehari yang kita lihat tidak banyak pun 5 kali ni. Tapi walaupun begitu Allah Taala sebut bahawa sembahyang itu adalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Memang sembahyang itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Baik 5 kali sehari lah kita kata nak sembahyang. Dah berapa minit saja tuan-tuan. Dah cuba bayanglah, cuba kira. Subuh tadi, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Hak tu wajib hak fardu. Kalau kita ambil lagi peluang untuk sembahyang sunat, dalam 24 jam tu rasanya tak sampailah 2 jam, 3 jam kalau kita capur-capur lah. Kalau kita capur sikit tarawih kita dan juga sembahyang-sembahyang sunat yang lain, qabliyah, ba'diyah sikit pun. Ada lagi berapa jam? 20 jam lagi kalau kita tolak 4 jam lah. 20 jam lagi. Puasa pula dalam setahun, bukannya tiap-tiap hari. Ayyaman ma'dudat, Tuhan sebut dalam Quran, hanya bilangan-bilangan pada waktu tertentu saja. 360 hari setahun, 30 hari saja ataupun 29 hari saja fardu yang wajib yang dikenakan hukuman bagi orang yang meninggalkan. Ini maksud fardu. Buat bagi orang boleh pahala bagi orang buat, yang tinggal boleh dosa. Hukuman. Jadi 360 hari setahun, 30 hari saja. Dalam kita bersedekah, dalam kita buat amal kebaikan, hanya berapa saja daripada kehidupan kita seharian, daripada bulanan dan daripada kita lihat setiap tahun. Maka takkanlah kita tak boleh nak fokus, nak memberikan sedikit waktu, sedangkan nikmat Allah Ta'ala yang beri pada kita ni terlalu banyak. Tuhan tak kira pun. Allah Ta'ala, kita ambil soalah kalau kita bernafas ni, nafas kita seduk, kita hembus nafas yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni berapa ribu agak kali sehari. Sehari ni kalau kita total tak boleh nak bilang lah, banyak sangat. Tu pula nafas pula free pula tu, tidak perlu bayar. Kalaulah kena bayar, kalau kita katalah kena bayar tiap-tiap bulan siapa bil elektrik, bil air, bil astro, mari pula bil menyawa. Tengok 2,000 bulan ni, 3,000. Cukup 6 bulan tak boleh bayar, potong, tak boleh menyawa. Tidakkah selok? Tidakkah kita ni tak boleh menyawa? Tidak boleh kita ni bernafas. Tetapi semua itu Allah Ta'ala bagi dalam keadaan free, percuma. Apa balasannya? Bukanlah Allah Ta'ala nak kita lebih, melainkan ialah kita buat saja perintah Allah dan tinggalkan segala larangan. Sebab itu dalam bulan Ramadan ini, bulan untuk kita memahami maksud syukur, ialah bila kita sendiri sujud, rokok, buat apa yang Tuhan suruh. Walaupun kita tak mampu nak fikir dengan akal, apa kita kena puasa sebulan, kenapa kita makan nasi siang hari haram bulan Ramadan, kenapa kita nak bersama dengan isteri kita haram bulan Ramadan, itu isteri kita yang sah, bukan kita buat kerja zina dan sebagainya. Makan pula makanan sumber yang halal, kita beli, makan, nak minum siang hari, tak boleh. Tapi bila Tuhan kata haram, haramlah, kita terimalah. Itu tanda kesyukuran. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah ialah kita buat apa yang Tuhan suruh tanpa kita banyak soal jawab. Dan apa saja larangan yang Allah Ta'ala larang, walaupun benda tadi kita boleh bahas, kita boleh kemukakan kebaikan, tetapi bila Tuhan Allah menentukan dianya adalah haram, haramlah dia. Sebagai seorang hamba, inilah tugas kita sebagai hamba yang bersyukur. Buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Allah larang.